Asam pedas ni ada banyak sangat version. Ada orang suka pakai belacan, ada orang langsung tak pakai belacan, dan ada orang pakai black pepper juga. Masing-masing punya cara yang berbeza ya. Dan hari ni nak akan tunjukkan cara macam mana bila kita guna belacan, dan cara yang basic saja menggunakan ikan mayung hari ni. Ikan mayung ni berminyak kan? Okey, jom. Untuk ikan mayung tu Nina dah perap supaya hilangkan hanyanya bersama dengan garam dan juga limau, dan ini adalah bahan-bahannya. Okey, simple je, basic je. Okey, masukkan lada kering. Selepas tu nak masukkan belacan, pilih belacan yang sedap lah ya. Lepas tu masukkan bawang putih dan juga bawang besar, kita blend. Sebab blender ni kecil kan, kita masukkan sikit-sikit lah. Masukkan kunyit, kita blend semua dan sampailah dia halus dan jadi macam ni. Lepas tu Nina tumis macam biasa, tunggu sampai dia pecah minyak. Penting ya untuk tumis betul-betul sebab takut sakit perut nanti kalau kita tumis ala kadar je, kalau makan asam pedas lah kan. Okey, dan kita tunggu sampai dia pecah minyak dah cantik macam ni, barulah Nina tuangkan air bekas daripada balance-balance yang ada dekat blender kita tu. Nina kacau rata. Lepas tu tunggu dia menggelegak, barulah Nina masukkan kita punya kepala ikan mayung ni. Tapi bila tengok balik kepala ni ikan mayung ke tu kalau bukan kalau anda tahu bolehlah komen kat bawah, betul ke ikan mayung ni ke ikan duri sebenarnya kan. Okey, Nina pun tak pasti, tunggu dia menggelegak macam ni. Nina teruslah masukkan perasa garam. Okey, kalau suka gula taklah gula sikit. Lepas tu kita punya brandy, tomato juga bagi dia masam, dia balance. Okey, dan last sekali asam jawa. Okey, kalau anda nak lagi rasa ataupun apa orang panggil warna dia merah lagi, boleh letakkan black pepper ya. Tapi depends on warna lada anda juga. Kalau lada kering anda tu macam agak gelap, jadi hasil yang kita akan dapat di akhirnya kita punya asam pedas akan gelap lah. Tapi kalau merah menyala lada anda tu, memang hasil akan cantik ya. Dan nampaknya macam dah siap dah asam pedas kita ni. Ni nak buat macam cair-cair sikit lah, nak tak buat pekat ya. Dan yang paling penting Nina nampak kat sini ikan mayung ni mengeluarkan minyak sebenarnya ya. Dan Nina tak tunjuklah kat kamera ni, Nina keluarkan minyak sikit lah daripada kita punya kuali tu ya. Buat macam tu je lah, nak buat macam mana kan. Okey, selamat cuba, bye bye.